khususnya, mungkin hilangnya atau siklus hidupku. Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, membuka hati untuk apapun siapapun. Dan mungkin aku memang sekarang tak bisa jatuh cinta, membuka hati untuk... Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Auni Widya binti Arul Zamir, pengacara TVPS SRPCN anda pada hari ini. Pada 22 Ogos 2026, SMK Raja Perempuan telah mengadakan Hari Koperasi. Mari kita saksikan. Hai korang, bersama lagi TVPS RPCN. Sekarang kita bersama dengan Farazatul. Okey, cikgu, saya nak tanya. Cuba cikgu ceritakan tentang perjalanan Hari Koperasi di sekolah kita ini. Baik. Okay. Pada peringkat awal kita buat mesyuarat untuk mencari ataupun menetapkan tarikh. Jadi setelah kita berbincang, maka kita bersetuju untuk buat pada 22 hari bulan Ogos, hari Sabtu. Seperti yang kita semua dapat lihat, seawal 8 pagi tadi lagi telah ramai pengunjung mula memasuki SMK Raja Perempuan untuk turut serta memeriahkan lagi Hari Koperasi pada hari ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih cikgu. Pakcik Hasbul, saya akan tanya pakcik. Dah berapa kali pakcik dah datang Hari Koperasi dekat sekolah sini? Ini kali kedua lah. Kali kedua. Okay, saya tanya pakcik lah. Dalam banyak-banyak gerai lah dekat sini lah kan. Pakcik paling suka gerai mana? Tengok saiz badan saya suka gerai makan. Suasana dia seronok, ceria. Terima kasih pakcik, itu sahaja daripada saya. Saya bersama dengan seorang pengunjung dari luar. Nama saya Wan Aisyah. Okey, Wan Aisyah. Apa yang menarik perhatian anda bila sampai di sini? Bila sampai kat sini, saya nampak banyak makanan dengan minuman yang saya suka. Masuk ada rumah hantu. Rumah hantu ni best gila. Gerai mana yang bagi anda macam wow lah? Gerai yang paling wow, bagi saya kelas 3AB punya. Sebab ada nachos dia memang sedap gila. Korang kena pergi tau. Terima kasih. Sama. Kami daripada TVPS. Kami nak tanya apa pendapat Puan tentang Hari Koperasi. Waalaikumsalam. Hari ini pertama kali Pakcik join ke sini. Seronok, berbagai makanan lah yang diorang perkenalkan, yang viral-viral semua. Seronok lah, terima kasih semua. Menarik. Terima kasih. Terima kasih. Tak lupa juga ibu bapa, alumni dan rakan-rakan pelajar SMK Raja Perempuan turut memberi sokongan buat pelajar RPS. Terdapat juga dari Jabatan Kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Mereka menjalankan pemeriksaan secara percuma. Selain daripada warga sekolah, terdapat juga orang luar yang membuat permainan seperti memanah, fotobu dan petting zoo. Baiklah, itu sahaja daripada kami, daripada sesi perempuan yang telah dijalankan. Semoga kami dapat berjumpa lagi di Hari Koperasi yang akan datang.